Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita telah masuk pada 10 malam yang terakhir. Malam ni lah. Menurut jumhurul ulama, 10 malam yang terakhir itu ialah bermula pada malam 21 Ramadan. Malam ni lah kan? Malam ni. Cuma adalah satu qaul yang terpencil yang mengatakan ia bermula pada 20. Kerana bulan itu mungkin 29 hari je. Tapi jumhurul ulama mengatakan 21 lah bermula. Walau bagaimanapun terdapat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beriktikaf pada kesemua malam-malam Ramadan. Kalau tuan-tuan tengok dalam Sahih Bukhari, ada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 malam yang awal. Kemudian diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yang kau cari itu sebenarnya ada pada depan lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beriktikaf pada 10 malam pertengahan. Kemudian diwahyukan pula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yang kau cari itu ada kat depan lagi. Ini seperti mana yang dinukilkan oleh Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, seorang tabi'in di Madinah. Dia mengatakan, Sa'altu Aba Sa'idin al-Khudri wa kana sadiqan li faqala i'takafna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil ashril awsat min Ramadan. Abu Salamah berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana Abu Sa'id ini adalah sahabat aku. Abu Sa'id ni sahabat, Abu Salamah ni tabi'in. Tapi umur mereka ni mungkin dekat-dekat, kerana Abu Sa'id ni sahabat yang muda. Di antara sahabat yang muda Abu Sa'id ni. Sebab tu riwayat dia banyak. Dia tak macam Abu Bakar. Ada riwayat tapi tak banyak, sebab dia hidup lepas Nabi tak lama. Khadijah lagi tak ada riwayat lah. Sebab dia wafat sebelum Nabi wafat. Tak ada keperluan untuk dia meriwayatkan hadis bersanad daripada Nabi SAW, sebab Nabi masih ada. Hanyalah Nabi kan. Okey. Dia kata, aku bertanya Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu Abu Sa'id pun menjawab. Dalam riwayat ni diringkaskan. Imam Bukhari ni suka ringkaskan riwayat. Kalau kita tengok dalam jalur-jalur yang lain, Abu Salamah bertanya kepada Abu Sa'id ni soalan tentang Lailatul Qadar. Ya. Jadi Abu Sa'id pun jawab. Dia kata, i'takafna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ashril awsat min Ramadan. Kami pernah beriktikaf bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pertengahan 10 yang pertengahan Ramadan. Fakharaja sabihata 20 fakhatabana inni uritu lailatul qadr summa unsituha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, lepas Nabi beriktikaf dengan para sahabat pada 10 yang kedua tu, pada pagi hari yang ke-20, Nabi keluar dan Nabi memberikan ucapan kepada para sahabat. Nabi kata, uritu lailatul qadr. Aku diberikan penglihatan, aku diberikan vision, wahyu lah, tentang malam Al-Qadar ini. Summa unsituha, kemudian aku dilupakan oleh Allah. Dalam sebahagian riwayat yang lain, waktu Nabi diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan pengetahuan bila malam Al-Qadar ni, Nabi memang nak bagi tahu sahabat. Cuma ada satu peristiwa Nabi ternampak 2 orang sahabat tengah bergaduh. Terus farufi'at, terus terangkat.
Kan, cuma para ulama ada bahaslah, yang terangkat tu malam Al-Qadar ke ataupun pengetahuan Nabi tu yang terangkat. Jumhurul ulama mengatakan malam Al-Qadar itu masih ada. Cuma yang terangkat itu adalah pengetahuan tentangnya. Para ulama berbahas, Nabi boleh lupa ke? Boleh. Nabi boleh lupa. Tapi Nabi lupa bukan dalam urusan nak menyampaikan wahyu. Dalam bab nak menyampaikan wahyu, Nabi tak lupa. Sebab tu kita tengok ada riwayat Nabi lupa waktu solat. Solat yang 4 rakaat, Nabi yang sampai rakaat yang kedua, Nabi bagi salam. Kan? Zul Yadain. Tegur Nabi kan? Dia kata, Ya Rasulullah, aqusiratis salah. Ya Rasulullah, adakah salat telah diringkaskan? Nabi SAW kata, tak. Kau salat 2 rakaat saja. Nabi tanya kepada sahabat yang lain, kan? Sebab Nabi nak, bukan tak percaya dengan Zuliyadain ni. Cuma Nabi nak mengukuhkan, betul ke aku buat 2 je? Sebab teringat 4. Sahabat yang lain pun kata ya. Maka Nabi tambah lagi 2 dan Nabi melakukan sujudus sahwi. Menunjukkan Nabi SAW dalam urusan peribadi dia, ada waktu-waktu yang Nabi lupa. Nak menunjukkan Nabi itu masih bashar. Qul innama ana basyarum mislukum. Kan? Katakan, wahai Muhammad, aku ni manusia macam kamu. Dari sudut ciri-ciri keinsanan tu Nabi masih ada. Sebab tu kita disuruh untuk ikut Nabi ni. Sebab Nabi ni insan. Nabi ni manusia. Kalau Nabi ni dah jadi malaikat, macam mana kita nak tiru dia? Dia dah tak macam kita. Okey. Kemudian Nabi SAW kata, summa unsi tuha. Ataupun dalam sebahagian lafaz disebut, nusi tuha. Aku dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah jadikan aku terlupa. Malam bila? Kan? Faltamisuha fil ashril awakhir fil witir, Nabi kata. Tapi kamu carilah malam Al-Qadar itu pada 10 malam yang terakhir, pada malam yang ganjil. Nabi SAW tambah lagi. Nabi kata, ra'aitu anni asjudu fitinin wa ma. Aku pernah tengok satu vision digambarkan kepada aku malam Al-Qadar tu. Aku salat, waktu aku salat itu hujan. Aku sujud di atas lumpur dan air. Ini tanah yang basah. Nabi SAW kata, aku sujud di atas lumpur, aku sujud di atas tanah yang basah dan juga air hujan. Maka Nabi SAW tambah lagi. Nabi kata, faman kana i'takafa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falyarji'. Maka Nabi kata, siapa yang pernah beriktikaf dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ini, hendaklah dia kembali beriktikaf balik. Hendaklah dia kembali, kerana yang kita cari itu masih kita belum jumpa lagi. Kita iktikaf pada bahagian yang kedua Ramadan, 10 yang tengah-tengah ni, masih belum lagi jumpa apa yang kita nak cari. Sambung balik, faliyarji'. Kata Abu Sa'id, faraja'na, maka kami pun kembali. Maka kami pun patah balik, ikut iktikaf bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan malam yang ke-10 terakhir ni. Sehingga kata Abu Sa'id, wa ma ra'ayna fis sama'i qaza'ah. Waktu kami kembali tu, kami tak tengok pun dekat langit ada apa-apa awan. Awan nipis pun tak ada. Tiba-tiba faja'at sahabatun famatarat. Tiba-tiba dengan tak semena-mena, kan, datangnya awan. Sahabah ni awan lah. Awan yang bawa hujan. Famatarat. Malam 21 itu turunnya hujan.
turun hujan hatta sala saqful masjid, sehingga bumbung masjid itu mengalirkan air. Air hujan turun daripada apa? Daripada bumbung masjid. Wa kana min jaridin nakhl, yang mana bumbung masjid pada ketika itu diperbuat daripada jaridun nakhl, diperbuat daripada apa? Jarid, pelepah tamar. Zaman tu kan. Fa uqimatis salah, maka didirikan salat pada waktu malam di tengah-tengah hujan tu. Abu Sa'id kata apa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjud fit tini wal ma. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalat dan Nabi sujud pada ketika itu di atas tanah yang basah dan juga air. Hatta ra'aitu atharat tin fi jabhatihi, sehingga kan aku melihat kesan tanah yang basah tu ada lagi dekat dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu aku tengok dia.